Assalamualaikum. Saya Akilah. Dan saya Jannah dari Legit TV PSS SK Adulita. Hari ini kita akan menjalankan satu aktiviti yang menarik. Semoga kita semua dapat berikan kerjasama dan menikmati aktiviti ini dengan penuh semangat. Ding, ding. Murid dari isu bullying adalah penting untuk melaporkan kejadian kepada guru atau pihak sekolah. Orang dewasa nak cuba pegang-pegang kita, nak pegang dada kita, nak pegang kemaluan, nak pegang punggung semua. Benda ni adalah sebagai lepas tu dia buat macam isyarat ucap, macam dia lari jauh. Cuba try klik mata dengan dia. Macam dia nak buat gangguan, macam nak murah semua tu. Kisahlah siapa-siapa, orang dewasa ke, kawan-kawan ke. Okay. Betul tak jawapan dia? Okey, betul lah. Dada, kemaluan, punggung. Betul? Okey. Kita buat tanganlah. Yang kita perlu ingat, keselamatan diri. Okey, tepuk tangan tu ada ni. Keselamatan ni. Kira betul lah. Saya minta satu je tapi dia bagi lebih. Okay. Kesejahteraan dan keberkatan sasar tuju. Di bilik darjah padang bola atau makna sains. Ikut peraturan, jangan main-main. Jangan bergasa bertolak-tolak. Jaga adab, jaga akhlak semuanya. Beringat? Okey, saya bagi soalan yang senang ialah. Okey, bagi saya satu ciri-ciri kelas yang selamat. Lantai tak pecah, itu adalah satu ciri-ciri kelas yang selamat ya. Okey, betul kan? Okey, tepuk tangan tu adik ni. Okey. So jadi apa? Biasa terjadi apa ni? Betul, bully. Okey. Betul tak? Bully. Okey, tepuk tangan kat dia ni. Acik nak tanya. Boleh bagi contoh tak alat-alat tulis yang berbahaya yang kita tak boleh bawa pergi sekolah? Faham? Okey. Pisau, gunting tajam. Ada ni kata lari, tak payah ikut orang yang tidak dikenali lah. Betul tak? Okey, betul, tepuk tangan. Siapa murid, pekerja dan guru, slogan dipegang tanpa ragu. Kita jaga, kita jangan dilupa selalu. Bukan sekadar diseru-seru, amalan berterusan perlu dilaku. Kesejahteraan dan keberkatan sasar tuju. Guru membimbing murid peka kerana akhirnya semua serentak. Sekian saya Akilah Dan saya Jannah dari Legit TV PSS SK Adulita. Dari Lensa Keminda menginspirasi dunia. Bye!